Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syak Asraq, bukan nama sebenar. Saya ini seorang trader kecil-kecilan yang ingin menjadi seorang trader profesional suatu hari nanti. Jadi sedikit pengenalan tentang diri saya lah. Saya mempunyai degree dalam Chemical Engineering, belajar di USM Penang, dan kampus kejuruteraan di Nibung Tebal. Saya ni kenal, saya tahu dalam saham Malaysia ni, Bursa Malaysia saya tahu sejak saya belajar lagi, cuma saya tak berapa serius. Dan sekarang ni saya nak fokus dalam Bursa Malaysia. Jadi saya harap tuan-tuan join bersama saya untuk menjadi seorang trader profesional, dan juga ni lebih kepada perkongsian ilmu lah, dan juga boleh tolong guide saya juga jika saya ada salah apa-apa dalam info sesi sharing saya ni. Ini YouTube channel baru saya. Channel ini saya tubuhkan untuk saya share video-video yang saya buat daripada buku-buku ilmiah seperti Alexander Elder dan juga Jason Bernstein. Saya masih tengah buat lagi video untuk Alexander. Saya trade Bursa Malaysia menggunakan teknik Alexander Elder ni. Jom kita tengok sikit apa Alexander Elder ni bagi tahu. Okey, untuk ilmu Alexander Elder ni, dia telah menghasilkan satu sistem dagangan yang sangat, selepas saya baca buku dia lah, saya boleh kata sangat mantap dan terbukti berkesan dalam dagangan saham serta kewangan. Iaitu sistem trading dia dipanggil triple screen trading system, yang diasaskan oleh tokoh analisis terkenal iaitu Dr. Alexander Elder. Objektif utama untuk sistem ini bukan sekadar untuk mencari entry, tetapi untuk meletakkan kita dalam dagangan keberangkalian tinggi, high probability trading. Dan juga mekanisme untuk sistem ini menggabungkan 3 elemen, iaitu arus, trend jangka panjang, ombak atau bahasa Englishnya wave, iaitu pergerakan jangka sederhana, dan daya impulsif untuk mendapatkan ketepatan untuk entry. Okey, apakah itu sistem triple screen system yang diperkenalkan oleh Alexander Elder ini? Ramai pedagang tumpas kerana mereka hanya melihat satu time frame sahaja. Jadi Alexander Elder ini dia gunakan banyak time frame. Contoh screen 1 arus chart dia, Alexander Elder ini dia guna carta mingguan, iaitu bila dia guna carta mingguan, dia nak tentukan trend utama, sama ada kita buy atau kita sell. Dan screen kedua dia menggunakan carta harian, dan screen ketiga dia menggunakan carta intraday ataupun carta harian. Jadi konsep 5 faktor 5 ini saya nak terangkan sedikit macam mana dia. Contoh kita dalam dunia trading ini, dia ada banyak jenis trader kan. Dia macam ada intraday, dia ada swing, dia ada long term. Jadi kita fokus kepada swing. Sebenarnya Alexander Elder ni pun dia suggest untuk swing. Jadi bila kita guna swing, konsep factor 5 ni bermaksud swing dia kita akan gunakan carta harian tau. Tapi carta harian ni long term untuk carta harian ni berapa? Carta apa? Jadi konsep faktor 5 ini, carta harian kali dengan 5, harian kali dengan 5. Contoh, 1 hari kali dengan 5 akan dapat 5 hari. Maksudnya 5 hari
refer kepada seminggu. Sebab seminggu ada 7 hari, tapi market buka 5 hari sahaja. Jadi dia menggunakan 5 hari, iaitu seminggu untuk long term dia. Long term masuk screen 1 ni. Screen 1 ini long term, iaitu week, dan screen kedua days. Ni yang masuk konsep factor 5 ni. Okey, dan dia ada bagi tips sedikit dekat sini. Beli semasa harga turun di screen kedua, bermaksud screen kedua ni bermaksud days. Apabila screen 1 sedang naik, maksudnya bila screen weekend naik, screen days turun. Waktu itulah sesuai untuk membeli. Untuk konsep impassive system, sistem penapisan arah, impassive system ni ada juga termasuk dalam pembelajaran Alexander Elder ni. Dia sebenarnya kita akan lebih faham jika kita review buku, kalau kita baca sendirilah buku Alexander Elder ni. Tapi saya akan terangkan sedikit lah kan. Jadi kalau anda nak cari lebih mendalam dia, anda akan cari buku Impasse System. Untuk Impasse System ini, dia ada beberapa komponen. Saya nak terangkan macam mana ni. Okey, kita buat macam ni lah. Saya akan tunjuk satu chart. Okey, Impassive System. Kalau anda tengok saya punya chart setting saya ni kan. Maaf, saya gagak sebab first video saya ni. Saya tak pakai candlestick tau. Saya pakai bar. Saya pakai bar stick sebab saya follow Alexander Elder ni. Mungkin agak pelik jugalah pakai baca ni kan. Ramai orang pakai candlestick. Jadi untuk baca ni impulsif, kalau anda tengok saya punya warna baca ni sebenarnya lain kan. Sebab sepatutnya dia ada 2 warna, warna merah turun, warna hijau naik. Sedikit pengenalan tentang baca ni ha. Kita tengok dia punya tangan kiri dia ni bermaksud harga open dekat sini, tangan kanan harga close untuk hari tu. Kita sekarang di time frame day so satu baca ni 1 hari. Jadi impasse system ni dia telah mewarnakan saya punya baca sendiri tau. Dia telah mewarnakan impasse system ni indikator dia. Saya nak refer impasse system ni sebenarnya indikator. Okey, untuk fahamkan lebih mudah, dia sebenarnya indikator. Jadi impasse system ni dia telah mewarnakan baca saya mengikut kepada setting yang saya tunjuk tadi tau. Buka mana. Okey, jadi tengok ni ada 3 warna sebenarnya. Hijau atas sekali ni hijau, dia ini bermaksud contoh cerun EMA average, moving average, exponential moving average 13 naik, dan MACD histogram naik. Jadi baca kita akan berwarna hijau. Jika cerun EMA 13 turun dan MACD histogram turun, baca kita akan berwarna merah. Tengok warna saya punya table ni kan. Untuk isyarat bercampur seperti EMA dan MACD bertentangan arah, contoh EMA 13 turun tapi MACD naik, jadi bercampur kan, naik dan turun, jadi baca dia akan berwarna biru. Jadi itulah maksud baca, warna baca saya ni. Dia warnakan sendiri tak. Dia tak ikut. Contoh kita tengok ni kan, bila harga kita tengok 9 Jun ni, 9 Jun punya baca ni, bila warna
bila dia open dekat bawah, dia close dekat atas, bermaksud apa? Bermaksud hijau, sepatutnya hijau, tapi impulse system ni dia mewarnakan bacak saya berwarna biru disebabkan oleh faktor-faktor inilah. Warna biru bermaksud EMA naik tapi MACD dia turun. Jadi apa maksud hijau, merah, biru bacak saya ni? Hijau bermaksud bulls menguasai, jadi larangan untuk short. Sebenarnya kita tak dalam bursa Malaysia ni tak ada pun short ni, lebih kepada US punya market. Dia orang boleh short, maksudnya dia orang boleh jual. Dia orang tak perlu beli dulu dan jual. Dia orang boleh jual lah. Dan kita tak kita tak ada larangan short ni, tapi kita ada buy. Maksudnya larangan short, larangan menjual, tapi bebas untuk membeli. Jadi hijau bermaksud membeli. Tapi kita baca balik kita punya title atas ni, bukan sistem automatik tetapi sistem penapisan. Maksudnya dia tak adalah suruh kita beli, tapi dia cuma cakap bila hijau jangan jual. Faham? Dia tak adalah kita yang sendiri yang decide untuk beli ke tak. Tapi apa yang kita decide, kita jangan menjual. Untuk merah, best menguasai, bermaksud larangan long. Larangan long ni membeli. Long ni membeli maksudnya apabila bacak kita merah, kita dilarang untuk membeli. Untuk biru bermaksud neutral, konsolidasi, iaitu tiada larangan, bebas untuk membeli dan menjual. Tetapi kita tengok jugalah syarat ni, nanti saya tunjuk lah macam mana. Dia ada sedikit problem sikit lah kalau bebas. Dia tak semestinya kita suka hati membeli dan menjual di waktu birunya. Dia ada keadaan-keadaan lah. Nanti kita go through sedikit. Kita pergi ke next slide. Okey, ni sedikit penerangan tadi tu lah. Mengesahkan niat pasaran. Kita tengok pengesahan validation bermaksud impulsive force pembeli padu. Yang ini okey, dia sedikit macam dia gabung sedikit lah. Pengesahan validation maksudnya tak apa, yang ni kita skip dulu lah. Nanti kita tengok. Ni tak nanti saya terangkan balik lah. Okey, kita go through kita punya indikator kita. Saya nak tunjuk sedikit lah saya punya indikator yang saya pakai sekarang ni. Okey, indikator kita. Indikator untuk indikator yang saya pakai ni sebenarnya untuk saya pakai trading view. Untuk trading view ni dia tak ada pun bila kita search apa yang kita nak. Contoh kita nak Alexander Elder punya impulsive force, kita nak masukkan dalam ni, kita tak ada. Jadi saya buat sendiri custom. Boleh tuan-tuan boleh tengok dekat belah kanan ni, dekat ikut mouse saya ni, pointer mouse saya ni, belah kanan dia tulis pine kan. Dalam pine ni kita boleh tulis script kita tau. Jadi script kita ni, saya letak script
berdasarkan requirement elder ni, dan terhasil lah 3 indikator yang saya pakai sekarang ni. Pertama, indikator pertama ini dia ada 4 subcomponent tau. Pertama iaitu zone value. Ni zone value ni, saya nak terangkan sedikit zone value ni. Zone value ni terdiri daripada EMA 13 tau. EMA 13 line biru ni yang mewakili dia punya daya jangka masa pendek tau. Dan juga EMA 26 garisan merah yang mewakili trend utama. EMA 13 ni saya cakap dalam bahasa buku dia initial jangka pendek. Kalau tuan-tuan tahu sebenarnya macam mana terbentuknya moving average ni kan, sebenarnya dia ambil price 13, EMA 13 bermaksud 13 ni bermaksud 13 hari yang, sebab kita pakai charter day ni 13 hari sebelum. Maksudnya dia data dia kumpulkan 13 hari sebelum, dan terbentuklah dia punya nilai EMA terbaru untuk hari ni. Contoh hari ni punya indikator, contoh 22 Juni, saya ambil 22 Juni. 22 Juni dia punya EMA 13 terbentuk hasil daripada 13 hari sebelum 22 Juni. Sama juga dengan EMA 26 ni lah, garisan merah ni terbentuk daripada 26 hari sebelum. Sebab itu garisan merah ni mewakili trend utama. Maksudnya dia punya data dia ambil lagi panjang daripada 13 tu. 13 hari itu sebelum dengan 26 hari sebelum, 26 lagi lama lagi lah. So dia punya nilai trend dia tu lebih utama daripada 13. Jadi zone saya sebut tadi kan, komponen utama dalam indikator satu saya ni iaitu zone value. Zone value ialah area di tengah-tengah EMA 13 dan 26 ini. Jadi EMA tengah-tengah ni ialah zone value. Komponen kedua, auto envelope, garisan hijau di atas dan di bawah. Saya zoom out sedikit. Okey, garisan hijau di atas di bawah ni iaitu auto envelope. Garisan ini sebenarnya dikira secara dinamik menggunakan standard deviation. Upper channel berfungsi sebagai take profit, dan untuk membeli upper channel, semasa kita membeli upper channel ini sebagai untuk kita take profit, dan juga lower channel adalah sebagai sasaran take profit untuk kita short semasa kita menjual. Itulah untuk Bursa Malaysia tak ada short, jadi kita long. Charter pula. Sub komponen yang ketiga dalam indikator pertama saya ini iaitu chandelier ataupun ATR stop lah. Ni yang bintik-bintik purple ni, dia dipanggil sebagai trailing stop loss. Dinamik yang berasaskan 3 kali ATR 22. Saya nak terangkan ATR 22 ni pun tak pandai lah, cuma nanti tuan-tuan boleh kaji sendiri lah ATR 22 ni macam mana dia buat. 22 ni saya mesti 22 hari lah. Ia berada di bawah harga semasa uptrend. Maksudnya bintik-bintik ni ada dekat bawah harga, ia bermaksud uptrend. Saya try ubah. Okey, macam ni. Untuk company JF Technology ini, berdasarkan indikator saya ni, dia ATR bintik-bintik purple ni duduk di bawah harga, bermaksud sekarang trend JF Tech ni menaik untuk charter weekly. Charter weekly dia menunjukkan menaik.
Okey, untuk warna dan komponen yang keempat, komponen terakhir untuk indikator 1, warna impulse system bar ni yang saya sudah terangkan tadi. Dia mewarnakan saya punya bar hijau, biru, merah ni. Penerangan sebelum tadi saya dah buat. Indikator kedua, saya teruskan dengan indikator kedua, iaitu MACD histogram. MACD histogram ni dia ada dah dalam TradingView ni. Kalau anda search dekat indikator lah, tuan-tuan mesti pandai punya search dekat indikator. Saya dah lama tak pakai dekat sini lah. Tuan-tuan boleh search indikator ni. Cuma saya punya indikator ni saya buat sendiri lah, macam saya tunjuk tadi tu. Saya pakai coding sendiri untuk hasilkan saya punya MACD histogram sendiri. Jadi sedikit pengenalan indikator ni. Dia menggunakan data 12, 26, 9. Saya pun tak berapa pandai nak terangkan apa maksud. Nanti tuan-tuan boleh cari juga. Dia ada banyak. 12, 26 ni yang saya faham dia refer kepada line merah dengan line biru ni. 12, 26, 9 ni dia lebih untuk bar ni, dia punya kiraan dah. Tapi yang saya nak terangkan sedikit untuk Alexander Elder ni, indikator MACD ni dia Alexander Elder ni dia panggil indikator ni ada konsep musim pasaran, iaitu musim bunga bawah sifar tetapi cerun menaik. Maksudnya apa? Musim bunga maksud ialah apabila bar dia duduk bawah daripada sifar tapi cerun atas ni naik, bermaksud musim bunga. Alexander Elder ni panggil. Maksudnya ini pembeli mula masuk. Kita nampak juga dekat sini kan. Contoh waktu bar ni duduk kat bawah, dia punya cerun naik, bermaksud pembeli mula menaik. Saya terangkan ikut buku dulu lah. Saya rasa tak payah terangkan ikut buku lah. Saya nak terangkan saya punya pendapat sendiri lah, senang. Kita boleh tengok dekat MACD histogram ni, apa yang tuan-tuan boleh tengok. Setiap warna, sebab tu saya pakai coding sendiri. Dia warnakan saya punya bar mengikut naik turun sendiri. Warna hijau ni naik, warna merah ni turun. Kenapa dekat bawah ni pun ada warna hijau? Cara kita baca MACD histogram ni, kita tengok dua bar yang lepas. Contoh kita ambil 21 Mei ni. 21 Mei, kita tengok 2 hari sebelum 21 Mei. 19 Mei, 20 Mei. Tengok dia warna apa? Dia warna merah. Tetapi tengok dia punya ketinggian dia ni. Contoh bila bar dia duduk kat bawah kosong, ni kosong bawah dia. Bila bar 19 Mei ni tinggi ni, dan bar 20 Mei dia kurang tinggi daripada sebelum ni. Jadi bar ketiga dia akan hijau. Faham? Kau tahu? Contoh kita tengok 10 Jun, 2 hari sebelum, bar dia menaik tau. Dia menaik untuk bawah kosong ni, dia menaik macam ni. Dia menaik ke bawah, bukan dia menaik ke atas. Untuk atas sifar, atas kosong ni, dia menaik ke atas. Dia ni normal lah. Tapi untuk bawah kosong ni dia menurun macam ni, bermaksud dia menurun. Saya salah terang apa tadi? Dia menurun, maksudnya dia menurun macam ni lah. Kalau dia cerun, dia menaik. Faham tak? Dia menaik macam ni.
dia menaik bermaksud bawah kosong ni, tengok bar ni dia menaik macam ni. Ni bermaksud dia menaik lah. Jadi dia berwarnakan saya punya bar ni mengikut kenaikan. Oi, tak pandai juga saya terang ni. Maaf lah video pertama saya ni teruk sikit. Tapi tuan-tuan fahamkan sendiri lah, saya punya bar kita atas kosong ni, okey, kita boleh nampak dia menaik, bar makin meninggi. Tapi untuk kosong, untuk bawah kosong ni, dia makin meninggi macam ni, bermaksud dia menurun. Tapi dia makin memendek, dia maksudnya menaik. Begitu, dia bar ni makin memendek, maksudnya dia menaik. Okey, faham dekat situ dulu. Untuk indikator ketiga force index. Force index ni nanti saya terangkan macam mana saya guna. Saya cuma bagi konsep macam ni je lah. Untuk atas kosong ni, dia bermaksud overbought, maksudnya peluang untuk kita menjual. Bila dia turun ke bawah ni, maksudnya oversold, kita mencari peluang untuk membeli dekat area sini. Ni indikator, function indikator ni. Jadi kita tengok slide balik. Okey, ni dia terangkan indikator. Okey, ni lebih gambaran lebih mudah. Indikator 2 kita tadi tu, indikator 1 dia tunjuk apa? Sama. Indikator 2 ni nampak dia Alexander Elder ni dia buat musim-musim lah. Jadi bila menaik macam ni, dia bagi musim. Dia ada banyak musim ni tuan-tuan. Dia buat musim, tapi kita faham macam tadi tu lah. Indikator ketiga ni, contoh tengok tadi bawah kosong, force index kosong, bermaksud beli, sniper untuk entry. Kita akan cari peluang di sini untuk beli. Dan bila force index duduk atas kosong, kita mencari peluang untuk menjual short. Okey, baik tuan-tuan, kita pergi ke slide terakhir, iaitu pengurusan risiko. Pengurusan risiko kita ni, Alexander Elder kita ajar berbentuk 3 segi. Untuk slide pertama daripada 3 segi ni, dia menerangkan cara untuk kita letak syarat entry lah. Syarat entry, dia letakkan satu tip atas bar sebelum apabila force index oversold ataupun overbought. Nanti saya tunjukkan apa maksud side satu ni. Side kedua ni dia memberi peraturan 2%, hanya maksimum. Maksudnya maksimum untuk setiap trade kita ni, maksimum risiko hanyalah 2%. Maksimum risiko 2%. Saya bagi contoh, modal kita 10,000 kali 2%, 200. Maksudnya setiap trade yang kita buat, kita hanya target kita punya kerugian tidak lebih daripada RM200. Maksudnya kita bersedia untuk hilangkan RM200 untuk satu trade kita. Jadi set ketiga, kita teruskan dengan set ketiga 6%. Peraturan 6%, hentikan semua dagangan bulan tersebut serta-merta sekiranya jumlah kerugian terbuka atau terbuka plus tertutup mencecah 6%. Bermaksudnya jika tuan-tuan loss 3 trade dalam satu bulan tu, bermaksud tuan-tuan dah rugi RM600. Maksudnya tuan perlu berhenti membeli trade untuk bulan itu, berehat seketika, bulan depan sambung semula. Itu yang disarankan oleh Alexander Elder ni.
Jadi saya teruskan dengan saya nak share sedikit saya punya trade baru-baru ni di counter ini. First kali bila saya buka counter ni, apa yang saya perlu buat, kita tengok balik kita punya slide yang awal-awal tadi tu, Alexander Elder punya teknik. Screen 1, carta mingguan. Kita perlu tentukan trend utama untuk carta mingguan. Untuk carta mingguan ini, trend saya tak buka lagi carta mingguan. Kita buka carta mingguan ni, kita tengok minggu lepas macam mana saya nak tentukan sama ada trend ni menaik ataupun menurun. Jadi indikator saya ni lah yang main peranan. First is bar saya ni warna hijau, menunjukkan trend menaik, dan bintik-bintik purple ini berada di bawah price, bermaksud trend saya juga trend minggu ini sedang menaik, dan disokong juga dengan kecerunan EMA dan juga bar ni. Untuk force index indikator ketiga ni saya tak pakai untuk weekly ni, kita tak guna lagi. Untuk harian nanti kita pakai. Jadi kita concludekan weekly trend untuk counter ini, kita boleh cakap dia menaik. Jadi kita pergi kepada screen kedua, ombak carta harian. Waktu inilah kita nak sangat kita nak sangat harian menurun. Sebab apa? Beli semasa harga turun di screen kedua, iaitu harian, dan apabila screen pertama menaik. Jadi kita buka day. Kita tengok 30 Julai ni. 30 Julai ni tuan-tuan, saya share sikit. Saya beli saham ini pada 30 Julai. 30 Julai. Macam mana saya decide untuk membeli, tuan-tuan? Sebab apa saya decide untuk membeli? First is dia sedang menurun. Sebenarnya saya terlambat. Saya sepatutnya membeli di sini, di 29 lah. Waktu bar tengah warna biru. Saya tak sepatutnya beli di warna merah. Saya sepatutnya membeli bar di warna biru selepas tu. Tapi saya beli bar biru selepas tu. Cuma agak lambat lah, tuan-tuan. Saya membeli macam mana saya membeli? Waktu bila saya nak membeli? Untuk 30 Julai ni, force index dah melepasi sifar. Maksudnya saya dah terlambat. Sepatutnya saya membeli di area sini semasa dia punya value dia bawah kosong, maksudnya negatif. Jadi macam mana entry yang sepatutnya saya buat? Saya entry di sini tuan-tuan, dekat harga RM1.13. Untuk teknik Alexander Elder ni, kita tengok balik slide yang sini. Ini yang saya nak terangkan. Syarat entry gunakan force index. Okey, tuan-tuan, bila syarat entry, bila kita nak buat entry, bila dia tengah menurun macam ni, kita dah boleh start untuk plan untuk entry. Bila kita tengok bawah force index pun negatif, kita start entry. Jadi bila kita tengok bar sini, bar tengah menurun macam ni di kawasan negatif ni, kita akan letak entry kita satu ticks atas bar hari tersebut. Tuan faham? Kita tengok macam ni Contoh kita sekarang 29. Bayangkan kita sekarang berada di hari 29. Kita dah tahu force index sekarang tengah negatif.
Jadi kita letakkan entry kita ni atas satu tick daripada bar sebelum. Bar sebelum kita ni tutup nilai paling tinggi dia RM1.12. Jadi kita letak entry RM1.13. Entry, kita letak entry kita. Kita bayangkan harga sekarang ni tak tentu arah lagi kan. Masih, kita boleh kata masih berada di RM1.10. Kita letak entry di atas RM1.13. Jadi bila price naik dekat sini, kita auto mesh, auto trigger. Term auto trigger ni tuan-tuan boleh faham kan? Dalam broker ni dia boleh set, kita boleh set kan buy stop lah, dia panggil buy stop. Kita boleh set kan, macam contoh kita set, kita nak beli dekat RM1.13 ni, kita letak kat sini. Nanti bila price naik, dia akan trigger untuk kita beli kat RM1.30 ni secara automatik. Jadi saya set kan dekat sini, saya set dekat waktu 30 Julai, tapi kita bayangkan 29 Julai ni. Bila saya set dekat sini, jadi price naik sentuh je, saya mesh, saya automatik, saya akan letak stop loss saya ni dekat bawah, satu tick bawah bar chart yang sebelum harinya tu. Maksudnya bar chart ni paling rendah Saya letak satu tick bawah dengan nilai RM1.02. Ni stop loss saya, ni entry saya RM1.13. Nasyat tuan-tuan, entry saya ni macam mana saya nak kira berapa persen penurunan. Saya tak, lemahnya saya ini lupa dah. Daripada entry ke stop loss saya sebanyak 9% penurunan harga. Ini bukan risiko 2% daripada modal tadi tu lah. Ini bukan risiko 2% tadi. Nanti saya terangkan macam mana 2% risiko tadi tu. Ni cuma harga penurunan sebanyak 9%, tapi bukannya 2% daripada modal kita tu. Okey, TP macam dicadangkan. Kegunaan saya punya indikator ni, dia panggil apa tadi, auto envelope tadi tu. TP saya letak ni saya kongsikan sikit kenapa saya tak letak atas ni Saya saja letak TP saya mengikut kenaikan. Contoh turun 9% tadi, TP saya first naik 9%, saya TP naik lagi 2 kali ganda 9%, saya TP kedua. Saya tunjuk TP saya sebenarnya tadi RM1 saya beli dengan harga, dengan kuantiti 5,400 unit. Saya TP di RM1.23, tapi saya jual 5,000 unit Maksudnya saya tak jual sepenuhnya, saya ambil saya punya modal dahulu. Ni saya pendekatan saya sendiri sebab saya tak tahu teknik saya ni betul tak betul. Nanti tuan-tuan boleh share tuan-tuan punya pendapat. Saya keluarkan modal saya dulu dan saya biar saya punya remaining berapa unit, 5,400, 5,000, remaining 400 unit saya masih floating untuk counter ni. Saya tak tutup habis saya tutup untuk cover modal saya dulu. Maksudnya yang tengah running sekarang ni saya punya profit saja, bukan saya punya modal. Saya set macam ni tuan-tuan.
Okey, untuk kaunter ni settle. Saya nak beralih kepada kaunter kedua yang saya beli. Saya entry di sini, tapi tuan-tuan faham tak? Macam mana entry tadi tu? Satu tik daripada atas. Saya bagi contoh dekat 28 Julai ni pula kejap. 28 Julai ni, okey, sekarang tengah negatif kan. Maksudnya sekarang tengah peluang untuk kita membeli. Jadi anda bayangkan anda sekarang berada di 28 Julai dan entry anda di mana sebenarnya? Entry anda di satu tik untuk bar hari sebelum ni, 27. Maksudnya entry anda sepatutnya anda letak kat sini. Okey, anda bayangkan macam ni. Entry anda set, anda sekarang berada di 28 Julai. Anda sekarang pukul 8.45 pagi sekarang. Maksudnya market sedang pre-opening. Anda planning untuk letak entry di atas satu tik sebelum ni. Jadi apabila price tak sentuh pun, habis 28 Julai ni, price tak naik pun dekat entry anda tuan-tuan ni. Maksudnya tak trigger pun anda punya entry. Jadi anda cancel anda punya queue buy dekat sini. Untuk hari seterusnya 29 Julai anda turunkan queue buy anda ke satu tik untuk bar chart sebelumnya macam ni. Okey, anda faham? Kalau anda faham, anda komen nanti. Untuk CDB saya entry, kita go through cepat. Saya entry dekat sini apabila force index tengah menurun juga. Saya buat entry dekat atas ni. Tapi tuan-tuan jangan skip lah. Ni saya salah sedikit lah. Saya sebenarnya saya tengok trend ni, saya tengok bar chart ni hijau. Maksudnya saya boleh conclude trend tengah menaik. Tetapi sebenarnya kalau saya fokus balik, kalau tengok, tuan-tuan tengok kita tengok week ni ya, titik purple ni duduk atas price lah. Bermaksud sebenarnya overall trend dia sekarang tengah menurun. Walaupun untuk minggu lepas ni warna hijau, MACD dia pun warna hijau, tetapi tak semestinya trend dia tengah menaik. Tuan-tuan kena tengok juga overall lah. Kalau tuan-tuan sendiri buka zoom out jauh pun tuan-tuan boleh tahu juga trend dia sedang menurun. Ni lah function indicator juga lah. Tengok dia masuk, price masuk dekat zone value ni dia menurun, masuk kat zone value ni dia menurun pergi kat channel bawah. Sepatutnya entry ni kita boleh buat dekat bawah ni ya, dekat area lower channel ni. Saya panggil lower channel lah. Apa channel? Lower channel ni tuan-tuan boleh buat entry dekat sini dan target TP dalam value, dalam zone value ni. Tapi untuk ni saya buat entry dekat sini. Kita tengok day 1 ni, saya buat macam tu lah, satu tik selepas. Saya menjagakan price akan naik lagi. Cuma hari ni price menurun dan pergi ke paras entry saya balik. Jadi bila pergi ke paras entry saya balik ni, tuan-tuan, saya sebenarnya agak goyang juga kalau tuan-tuan boleh share pendapat tuan-tuan. Adakah tuan-tuan pun goyang juga kalau berlaku macam ni? Apa yang perlu saya rasa? Cuma saya admit yang saya salah analyse charta ni. Sebenarnya dia menurun, tapi kita tengok ke esok harinya, adakah seperti yang dijangka, adakah
boleh cakap apa, adakah keputusan saya menjual? Saya menjual, okey, saya tak beritahu. Saya menjual saya punya saham ni juga. Okey, saya beli CDB di harga berapa? RM2.85, dan saya jual juga dekat RM2.85. Saya beli di entry, saya jual pun di entry juga, sebab saya menjangkakan sebenarnya saya punya analisis salah dan price akan menurun hingga ke stop loss. Saya tak maulah tunggu sampai ke stop loss, sebab saya dah tahu dah saya akan gagal dan saya buat silap, dan saya admit kesalahan saya dan saya terus keluar. Walaupun price ni akan naik, saya mungkin akan ambil iktibar, tapi saya still yakin yang walaupun naik, saya still yakin yang saya buat keputusan yang betul untuk keluar di price entry sini. Okey tuan-tuan, kita balik. Saya nak kongsikan sedikit macam mana 2% daripada modal ni. Sebenarnya macam mana kita nak control 2% daripada modal, tuan-tuan. Tadi yang saya sebut, saya tunjuk tadi tu 9%. Ni price kan. Tapi macam mana tuan nak set entry tuan ni? Bila harga turun ke bawah ni, tuan hanya rugi 2% sahaja, 2% sahaja. Jadi maksudnya sebenarnya tuan mengawal berapa unit tuan patut beli. Betul tak tuan-tuan? Berapa unit tuan patut beli dekat entry ni? Bila harga turun bawah ni, tuan punya rugi tak lebih daripada 2% daripada modal keseluruhan tuan-tuan. Saya share sedikit. Saya buat satu sistem ni, sistem online. Sistem ni saya boleh buka dekat phone dan saya boleh buka dekat PC. Saya planning sebenarnya saya nak jual sistem ni. Saya nak jual, dan mungkin saya boleh bantu, bukan bantu lah, boleh sama-sama trader-trader lain juga, tuan-tuan juga, untuk sama-sama guna dan memberi pendapat. Tapi saya nak jual no. Kalau saya nak bagi pendapat, saya bagi, patutnya saya bagi orang guna free ya. Tapi gitulah, rugi juga saya buat sini macam ni. Okey tuan-tuan, tak apa, lupakan pasal saya nak jual mana ni. Tapi insyaAllah nanti saya jual. Okey, cara saya guna sistem yang saya buat ni. Okey, saya share sedikit. Maklumat-maklumat ni boleh isi seperti biasalah dalam sistem saya ni. Saya boleh letak tarikh bila, masa bila, strategi saya membeli. Contoh saya membeli menggunakan strategi triple screen system. Tarikh 30. Okey, masa membeli saya letak 9 pagi. Total capital, tuan-tuan. Total capital bermak. Apa maksud total capital ni? Modal keseluruhan tuan-tuan ni. Saya letak 10,000. Target price tuan-tuan, target price RM1.25. Saya pakai carta ni ya. Kita buat contoh RM1. Plan stop loss saya RM1.02. Entry price RM1.13.
Okay, actual unit biarkan dulu. Okay, dalam sistem saya ni, tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh baca, dia dah boleh kira maximum amount to risk, maksimum untuk risk, untuk anda risikokan hanyalah RM200 sahaja. Okay, saya dah set sebenarnya, saya dah set betul-betul 2% sahaja kerugian untuk satu kali trade. Sistem saya ni memang akan fix 2% saja. Saya tak boleh ubah persen untuk risiko. Jadi suggested to buy sebanyak 1118 unit sahaja, bersama dengan 18 lot untuk bursa. Ni risiko-risiko tak apa, ni dia bagi tahu yang ni tak apa penting, tapi boleh lah tuan tengok. Sebenarnya bukan tak penting, penting juga lah. Kena tengok juga risk ni. Maksudnya satu, kalau kurang daripada satu, maksud takkanlah anda nak untung 6 kupang, rugi anda nak rugi RM1, tapi nak untung 2 kupang, 6 kupang. Tu agak teruk jugalah setup tuan-tuan kalau macam tu lah. Jadi sistem saya ni, dia suggest 1818 unit sahaja patut beli dalam bursa. Kita tak ada lah 18 unit ni, semua 100 unit kan, satu lot sama 100 unit. Jadi anda hanya mampu beli 1800 sahaja dengan modal RM2034 modal anda. Anda tidak boleh membeli saham itu lebih daripada nilai ini. Ni saya set sendiri sistem ni. Saya pakai brokerage fee 0.08%. Ni sebenarnya saya pakai broker M Plus, America Security. Saya duduk bawah Tuan Mahir alias lah, kalau tuan-tuan kenal Tuan Mahir saham lah. Sebenarnya 0.08% ni betul tak betul saya tak pasti, cuma saya letak InsyaAllah betul kot, sebab saya tengok dalam website. Saya buat sendiri lah ni, SST ni, stamp duty. Jadi nilai sebetulnya saya bayar sebenarnya RM2,046. Ni nilai yang tanpa brokerage fee, tanpa SST, tanpa stamp duty ni, bila campur jadi RM2,046. Ni mungkin ada kesalahan sedikit, tapi sedikit je kesalahannya, mungkin daripada segi persen ataupun pengiraan stamp duty ni. Ni yang ni kita kupas untuk next video nanti. Dalam Alexander Elder ni dia lebih mendalam lagi, dia ada grade juga tau. Nanti kita kupas nanti grade untuk entry tau. Kalau kita entry dekat harga sekian, bermaksud sebenarnya betul ke tak kita entry tu. Yang ni saya kupaskan nanti juga kenapa penting ni. Tapi untuk hari ni kita dah kupaskan maksud 2% risiko ni. Tuan-tuan faham tak? Jadi kalau kita nak beli dekat RM1.13 ni, stop loss kita dekat sini, kita hanya mampu beli dengan 1,800 unit sahaja untuk modal RM10,000. Okey, tamatlah sudah untuk video pertama saya ini. Saya harap tuan-tuan boleh like, share and subscribe saya punya YouTube video saya ni, supaya saya lebih bermotivasi, dan juga untuk saya punya perkembangan untuk menjadi professional trader di masa hadapan. Dan tuan-tuan juga akan sama-sama kita menjadi professional trader suatu hari nanti, insyaAllah.
jangan lupa sekali lagi like, share and subscribe saya punya YouTube video saya. Saya gelarkan diri saya Syakasrab, tapi bukan nama sebenar. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.